Tunjuk part 1 dan part 2 OCS. OCS. Jom bagi suarakan. Bagi suarakan. Lompat. OCS. Boleh apa dari kita ni? Apa dari kita ni? Aiman keluar lah Aiman. Jangan duduk kereta. Dan aku turun kau pakat je giang. Okey, bagi silakan. OCS. OCS. Ye. Oh, itu nak membeli ke apa tu? Kau main benda ni aku pun nak buat juga. OCS. Lama-lama ni. OCS. Ribu juga OCS. Lukas. OCS. Come on, OCS. Come on. Lama-lama ni. Lama-lama Lukas. Jangan fighter. OCS. Aiman, jangan naik atas kau Aiman. Lukas pun joget ke? Aku tahulah aku tengah buat job aku ni. Pandai lah. OCS. You can do it. Kau nak. Oh, langgar aku. OCS. Mantap OCS. Mantap. Come on CS. Cepat CS. Cepat. Berjaya. Wah, kita training sampai ke malam Lupa nasib ni. CS menang. Oh, dah siang dah. Alhamdulillah. Okey, minta semua anggota baris. Okey, nak main random tak? Public, kita masuk server public, kita buat cara kita. Saya nak tidur lah. Minta. Kalau tidur pergi tidur. Melintang, baris melintang. Baik tak sana. Kau buat tu macam mana? Balik huruf V lah, huruf V. Lukas tengah. Lukas tengah. Lukas. Ni. Sini. Sini, Lukas. Sebelah lagi kanan. Kanan saya, Lukas. Lagi. Kanan saya. Lukas, kanan saya. Lagi sikit. Okey, cantik Lukas. Mantap Lukas. Okey, saya berterima kasih. Adam. Ya, tak ada. Baiklah, saya berterima kasih kepada kamu semua. Constable Lukas. Constable pula Constable Lukas, Inspektor Ajib, Lance Corporal Aiman dan Lance Corporal Adam kerana menjayakan majlis kita pada hari ini, iaitu yang pertama majlis perhimpunan bulanan, lepas tu aktiviti pemeriksaan kenderaan dan diakhiri dengan aktiviti J-turn Inspektor? Ya, J-turn. Okey, saya juga berterima kasih kepada Constable Lukas kerana sempat menyertai aktiviti kita walaupun melepasi beberapa masa ya. Dan berita baiknya Constable Lukas dinaikkan pangkat kepada Lance Corporal. Wow, tanya Lukas. Terima kasih. Tanya Lukas. Kejap Lukas, saya nak bagi hadiah. Kejap sabar Lukas. Apa hadiahnya? Kejap Lukas. Mana Lukas ?
Apa dia ni? Osias, Lukas, Constable apa? Lance Corporal. Ha? Lance Corporal. Apa? Cantik. Boleh. Okay. Cantik. Mantap Lukas, mantap Lukas. I love you Lukas. Okay, oleh itu saya minta Lukas ke hadapan untuk saya memasangkan pangkat Lance Corporal. Ke depan Lukas. Yes. Oh, okay. Tabik hormat dulu. Ambil awak Lukas. Mana nak? Ke depan. Ya. Jom. Jalan ke depan. Jalan ke depan. Okey, mantap Lukas. Sekejap ya. Nak screenshot. Nak screenshot bukti sekejap. Salute. Banyak kali tekan. Jangan tekan. Okey. Banyak Okey, bunyi Pak. ya. Tepuk tangan. Okey, pantai ke mana tu? Boleh lah. Okey dah. Okey, tahniah Lukas. Okey dah. Okey, tahniah Lukas. Tuan, Ya? saya kena off dulu tuan. Mak saya dah marah dah tu. Okey. Salam kat mak. Bye. Okey semua kepada anggota semua. Okey, kalau nak naik pangkat jangan cepat. Satu je saya bagi petua Tolong dengar arahan cukup. Dengar arahan apa yang OC bercakap. Mana yang ni faham. Jangan gelabut apa semua okey itu je pesanan daripada saya. Semua yang pangkat-pangkat ni semua daripada saya. Kepercayaan. Okey. Macam tadi, kalau nak on teruskan. Kalau tak jadi, cakap je tak jadi. Tak ada masalah. Kami tak paksa. Macam tadi dia orang cakap nak on, tapi orang tak jadi tu saya tak apa-apa ni sangatlah. Itu je saya punya ni rahsia untuk naikkan pangkat cepat nak on terus, tak ada masalah. Benda dalam main game ni apa yang saya cakap ni bukan rahsia ni adalah untuk bagaimana nak betul-betul kita cara real life dan role play. Itu saja. Okey, OCS, teruskan. Okey, terima kasih dan saya ucapkan terima kasih kepada Lance Corporal Lukas mendapatkan pangkat baru. Semoga masih lagi kekal untuk memberikan komitmen dan mendengar arahan dari saya dan OC. Lukas ada nak cakap apa-apa beri ucapan ke? Tiada tuan. OC nak ambil gambar je. Famous sangat lah aku ni. Nak ambil gambar OC. Famous sangat ke aku nak ambil OC ni? Ambil gambar satu. OCS kena masuk. 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 Lalu ambil gambar. Ni siapa tengah ambil gambar? Saya tu lagi. Masuk. Adam masuk. Masuk je. Sekejap. Apa dia keluarkan kunci? Ke depan lah. OC depan. OC depan. Ada orang macam pegawai. Sekejap. OC depan. Sabar. OC kat tengah. Dia tolak aku. Pusing. Ada depan. Berani kau tolak OCS Okey, apa ni? Lukas dekat sebelah Adam. Okey, belakang sangat ni. Tengah.
kenapa hilang pada saya? Tak sini sebab tak balance. Adam, kau pandai apa Adam? Bukan. Kau saya pakai kamera ni, badan saya hilang. Kawan. Tak asyik tak famous. Ni Dam, ni kalau kau nak pakai kamera POV, kau kena zoom out dulu kau punya avatar, lepas tu baru kau tekan kamera POV. Dah zoom out dah. Oh. Sekejap. 1 2 Sekejap. OCL kepala dia elok jangan gerak. Okey, sekejap. Okey, kita susun kereta bentuk V. Menghadap ke sini juga. Kepala kat depan. Susun kereta huruf V. Ada bug ni. Tak, mana kereta aku lah. Buat kereta. Kereta aku. Tukar ni kita sultan. Ya, saya lift masuk balik. Ada bug ke? Ada bug. Ya. Ya, masuk balik. Baik. Nanti teleport je. Sultan. Adam pun dua ni. Ainul. Kau Adam kau. Sekejap. Saya betul. Dah sudah keluar ni. Sudah. Okey lah. Apa? Kau campur susu. Tak tahu. Tolong, tak boleh gerak ni. Kau Lah. campur susu je dah. Ya. Respon balik lah Adam. Ya, naik. Keluar balik, masuk balik. Dekat dengan tu, dekat dengan driver. Okey, turun. Okey dah. Bak. Tiba-tiba sen tarik. Terkejut. Macam tu dah. Tunggu seorang lagi ya. Lagi seorang. Lukas. Ya, masuk balik. Okey. Kalau tak masih tak ada takut tu. Ni Volvo tengah-tengah, Volvo. Biar. Tak nak lain dia biar. Okey, biar. Ni boleh kalau ada sultan boleh escort pakai ni. Volvo ni. Mahal tu Volvo ni tu. Laju. Betul lah, tapi kalau mula-mula beli rendahnya tak nak buat macam ni. Okey ngam, Lukas baik. Dah. Okey, semua ni sebaris bentuk C. Membulat macam kereta. Lukas rapat. Okey. Sekejap.